Kita akan menaik taraf Sonic dalam bentuk Spider-Man Sonic dalam GTA V. Simbion telah menculik kawan-kawan Sonic dan mengancam seluruh dunia. Dan kita perlu mengalahkan mereka semua untuk mengembangkan bentuk Spider-Man Sonic kita ke tahap paling berkuasa. Adakah kita akan berjaya menyelamatkan dunia? Jom kita mulakan. Baiklah, Baik, ini memang luar biasa. Saya telah digigit oleh seekor laba-laba dan sekarang saya mempunyai kuasa luar biasa yang memang menakjubkan. Saya betul-betul boleh berayun dengan menggunakan sawang. Saya ialah Spider-Man Sonic. Dan sudah tentu, saya perlu pergi beritahu kawan-kawan saya. Sudah semestinya. Mereka pasti akan jadi gila dan teruja. Oh ya. Sekejap. Apa yang berlaku di sini? Siapa kamu semua? Dan kenapa kamu tangkap kawan-kawan saya? Apa yang sedang berlaku? Kami adalah pasukan Simbion Sonic dan kami telah menculik semua kawan-kawan kau untuk menjadikan mereka simbion. Dan sudah tentu, ada juga simbion untuk kau. Tidak. Kalau kamu fikir aku akan biarkan kamu terlepas begitu saja, kamu silap. Aku akan gunakan kuasa labah-labah baruku untuk hancurkan kamu dan... Diamlah, Bruiser. Simbion akan menguasai seluruh planet ini. Jadi kawan-kawan, bawa pergi kawan-kawan Sonic dan murah tukarkan mereka. Sediakan ujian yang mustahil untuk dilepasi dan tak lama lagi semua orang akan jadi simbion. Dan kau, makanlah Sonic dan jadikan dia salah seorang daripada kita. Ya tuanku, aku akan masuk ke dalam Sonic dan dia akan jadi salah seorang daripada kita. Baiklah, kami pergi dulu. Tidak, kawan-kawan. Kemana kamu semua bawa mereka? Aku akan hancurkan kamu semua. Simbiot bodoh. Diam, datang sini. Aku akan kuasai badan kau. Kau betul-betul fikir macam tu? Sekarang aku ada kuasa baru yang mustahil kau boleh capai aku. Tapi aku boleh pukul kau. Nah, ambil ni. Itu dan itu. Aku ada jaring laba-laba dan kuasa yang boleh gerakkan kau ke mana saja aku nak. Jadi ambil ni dan rebah di depan semua orang. Tapi sekejap, apa yang sedang berlaku bila aku dah kalahkan dia? Nampaknya aku sedang guna kuasa dia. Wah. Jadi nampaknya aku boleh tingkatkan bentuk aku kalau aku kalahkan simbiot. Hebat. Kalau macam tu, aku akan kalahkan mereka semua. Pertama sekali, aku kena selamatkan Tails. Dia antara yang paling lemah dan tanpa bantuan aku, tak tahu berapa lama dia boleh bertahan. Jadi bertahanlah kawan. Sonic akan selamatkan kau. Baiklah. Akhirnya aku dah sampai di bandar tempat Tails berada. Hahaha, kau betul-betul fikir kau boleh bawa Tails pergi? Hahaha, kau betul-betul fikir kau boleh bawa Tails pergi? Ia hampir bersedia untuk menjadi simbion. Dan sementara itu, aku ada robot-robot yang diprogram untuk memusnahkan kau sama seperti bandar ini. Jadi memang mustahil untuk kau sempat selamatkan kawan kau. Itu aku yang tentukan. Aku boleh bergerak laju di bandar ni sebab jaring labah-labah aku. Jom. Oh ya, memang mustahil untuk tak sampai ke tempat Tails. Baiklah. Aku akan datang dari arah sini dan tepat di sini. Ya, aku boleh memanjat dengan kuasa labah-labah aku di atas batu-batu bodoh ni. Ayuh. Aku buat dengan mantap. Dan Tails betul-betul di situ pada titik merah tu. Buat masa ni, tak ada tanda-tanda robot. Jadi, apa-apa sajalah. Itu dia. Tidak. Mereka tembak aku ke tepi. Ya, ambil kau. Ya. Aku ialah Spider-Man Sonic dan aku bersedia untuk hancurkan korang semua. Ambil ni, jaring labah-labah untuk lumpuhkan korang, robot bodoh. Ya. Ambil dan ambil lagi jaring labah-labah. Dan siap. Aku boleh kalahkan korang. Keluar dari jalan aku. Ya. Wah, bagusnya. Aku lawan. Jom. Dan korang nak kalahkan aku. Tengok gabungan jaring labah-labah ni. Bodoh. Robot-robot tu takkan pernah kalahkan aku. Jom. Aku buat dengan mantap. Aku cuma perlu lintas jambatan ni. Jadi, aku akan guna jaring laba-laba aku untuk sampai ke sana. Aku akan panjat dinding dengan kuasa laba-laba aku dan melompat. Jom. Aku kena buat betul-betul. Ya, aku dah tinggalkan semua robot kat belakang dan aku dah lintas jambatan. Ya, aku memang hebat. Aku cuma perlu sampai ke Tails yang ada kat sana tu.
kat sini tak ada bangunan untuk aku berayun. Tapi sekurang-kurangnya aku ada tiang lampu ni. Dan lagi robot. Ke tepi. Korang takkan halang aku selamatkan Tails. Oh ya, ambil ni. Ya. Jaring laba-laba di mana-mana. Yeah. Dan aku akan melompat. Jom. Kau memang nak sangat perkara itu. Aku akui kau dah pergi jauh, tapi kau takkan pernah dapat kalahkan aku. Dan simbion itu akan menjangkiti kawan kau. Aku adalah salah satu simbion yang paling kuat. Jadi Banyak cakap je kau ni. Jadi ambil ni, loser. Dengar sini betul-betul. Kau akan terperangkap dalam sarang labah-labah aku sepanjang hidup kau. Faham? Harap kau seronok kat situ. Sekarang, aku akan keluarkan kau dari situ. Tails dan aku akan kalahkan simbion bodoh ni. Oh ya, Ya Allah, Sonic. Terima kasih banyak sebab selamatkan aku. Kau memang terbaik. Sekarang, serap kuasa simbion tu dan pergi selamatkan Amy. itulah yang aku nak buat lepas kalahkan dia, Tails. Jom tengok apa aku boleh buat dengan ni. Aha! Oh ya, tengoklah rupa Spider-Man Sonic aku sekarang. Sekarang kau pergi selamatkan diri, Tails. Aku dah tahu di mana Amy. Aku akan selamatkan dia. Wah. Akhirnya aku sampai di sini. Dunia ni memang pelik. Nampak macam semuanya terbalik. Tapi aku tetap takkan mengalah dan akan cari Amy. Simbion bodoh. Kau betul-betul fikir kau boleh jumpa dia? Dia bersembunyi di suatu tempat dalam dunia pelik ni. Dan sementara kau cari dia, aku akan pastikan kau musnah. Jadi bersedialah untuk mati. Itu kita tengok nanti. Aku akan cari Amy. Jom. Baiklah. Mungkin dia ada kat sini. Mungkin kalau aku naik ke atas sini. Jom. Dan di sini. Baiklah. Kat sini aku tak nampak apa-apa. Jadi aku akan terus cari. Wah. Aku akan panjat dengan kuasa laba-laba aku. Dan aku akan pergi sampai ke tempat Amy mungkin berada. Jom. Sial. Di mana disembunyikan dia? Ini makin lama makin bahaya. Tunggu sekejap. Apa? Dari mana kau datang? Lepaskan aku. Ya. Aku kena jauhkan diri. Wah. Mesti kau serang aku sebab aku dah hampir jumpa petunjuk. Ya. Tapi kau takkan dapat tangkap aku. Aku akan cari Amy. Dia tarik aku dengan jaring simbion bodohnya. Aku kena cuba lari sejauh mungkin dari dia sambil aku cari Amy di tempat pelik ni. Aku rasa dah tiba masa untuk cuba salah satu peningkatan aku. Mari sini, bodoh. Aduh, tidak, lepaskan aku. Ambil ni dan ni. Cuba jaring elektrik aku. Ya. Kenapa? Kau kena renjatan elektrik ke? Kau tak suka kena renjatan elektrik? Kalau macam tu, jangan serang aku. Ambil ni. Aku kena baling beberapa jaring untuk singkirkan kau dari sini. Apa kuasa tu? Tidak. Lepaskan aku. Ambil jaring. Ya. Ayuh. Ya. Dia dah terperangkap sekejap. Aku kena ambil peluang ni untuk cari Amy sekarang. Mesti dia dah bawa Amy ke salah satu dinding di sini. Nasib baik aku boleh panjat dinding. Jadi mungkin aku boleh jumpa dia. Oh, aku rasa aku dah tahu. Mungkin dia dah keluar melalui salah satu lubang tu. Aku ingat aku akan habiskan hidup mencari dalam tempat pelik ni. Tapi kalau aku boleh guna lubang-lubang tu untuk keluar? Oh ya, mungkin kat atas sini. Oh ya, betul-betul kat sini. Aku akan lumpuhkan simbion dengan sawang aku. Cha. Aku akan bebaskan kau, Amy. terima kasih banyak Sonic. Kau dah banyak berkembang dan kau dah selamatkan aku. Kau memang terbaik. Sekarang, serap simbion itu dan pergi jumpa Knuckles. Aku yakin kau boleh lakukannya. Sudah tentu, Amy. Kau akan lihat kuasa baru Spider-Man Sonic. Cepat, mulai sekarang. Kau hanya ada 20 saat untuk tekan like, langgan saluran dan aktifkan loceng untuk tingkatkan bentuk Spider-Man Sonic. Selain itu, jika kau tulis perkataan Spider-Man Sonic di ruangan komen, kau boleh dapat semua kuasanya. Jadi, kalau aku jadi kau, aku akan bergegas sebab masa dah nak habis. Tidak. Ya, ini memang bentuk Spider-Man Sonic yang hebat. Dengan ini, aku akan terus pergi selamatkan Knuckles. Baiklah.
Nampaknya aku akhirnya sampai ke hutan tempat Knuckles dikurung. Hahaha, kalau kau nak selamatkan kawan kau dan bebaskan dia, kau kena lalui hutan simbiot aku dulu. Dia sangat berbahaya dan mustahil untuk dilalui oleh laba-laba kecil seperti kau. Jadi bersedialah untuk melihat kawan kau mati. Jangan terlalu yakin. Aku datang. Baik. Aku boleh gunakan pokok-pokok untuk berayun di antara mereka dengan menggunakan jaring labah-labahku. Oh, dan dengan bergantung dari sini, aku akan dapat melihat dengan lebih jelas apa yang menanti aku. Baiklah. Aku akan turun sampai sini dan nampaknya semuanya dalam keadaan baik. Jadi, aku akan teruskan perjalanan aku. Oh. Ya, ayuh. Aku akan merentasi seluruh hutan menggunakan jaring laba-laba aku supaya aku tak jatuh. Oh, ya, macam itulah. Ya. Ayuh. Oh, macam itulah. Dari pokok ke pokok. Macam inilah cara aku buat kerja. Oh, sekarang aku guna yang ini. Ya. Dan dari sini, aku boleh nampak apa sasarannya. Jadi, aku akan masuk ke bahagian hutan ni. Dan aku akan selesaikan semua ni. Oh, sekejap. Dari laba-laba aku kata, ada sesuatu yang pelik kat bawah ni. Oh, apa benda tu? Acah. Oh tidak. Simbiot tu. Ia mengawal haiwan-haiwan hutan untuk serang aku. Jadi aku tak ada pilihan lain selain lumpuhkan mereka dengan kuasa aku. Acah, ambil ni. Kau pun sekali. Ya. Aku akan lumpuhkan korang semua sekaligus. Ya. Keluar dari sini. Acah. Maaf haiwan-haiwan. Tapi korang semua dah rosak dan dirasuk oleh para simbiot. Dan aku kena ajar korang. Siapa yang berkuasa di sini dengan kebolehan pengklonan baharu aku? Macam ni. Korang semua pergi serang mereka. Tapi sementara tu, aku uruskan korang. Jadi, ambil ni. Oh ya, jom. Semua dah terperangkap dalam jaring laba-laba aku. Ya. Jadi sekarang, monyet-monyet, aku kena cari ketua yang dah jadikan korang macam ni. Jom. Aku di sini. Ya. Bojok. Wah, kau dah sampai ke aku hutannya. Tapi ini baru saja bermula. Baiklah. Mari kita lihat sama ada betul aku kena menjauh dan pergi ke kawasan di mana aku boleh guna jaring laba-laba aku dengan lebih baik macam kawasan di sini. Mari sini, raksasa bodoh. Jaring labah-labah elektrik. Sudah, lepaskan aku. Jangan. Aku akan kalahkan kau dan dapatkan semula Knuckles. Mari sini. Kau tak akan dapat kalahkan aku dengan serangan murahan tu. Ambil ni, jaring aku. Oh ya. Dan sekarang kau dah terperangkap. Aku akan habiskan kau, bodoh. Ya. Ambil itu. Dan sekarang, biar aku habiskan kau dengan memerangkap kau dalam jaring labah-labah aku. Oh ya, kau akan terperangkap di batang kayu ini selama-lamanya. Dan simbion ini, biar dia rasa jaring elektrik. Oh ya, maaflah, kau dah kalah. Knuckles, aku selamatkan kau. Terima kasih banyak, Sonic. Kau memang terbaik tak dinafikan. Sekarang aku tahu di mana Shadow. Jadi aku akan hantar kau untuk kalahkan simbion itu dan selamatkan dia juga. Sudah tentu, Knuckles. Tapi sebelum itu, aku akan gunakan kuasa simbion ini untuk evolusikan bentuk aku. Ya, ini memang satu bentuk baru dan hebat Spider-Man Sonic. Jadi bersedialah, Shadow. Spider-Man Sonic yang sebenar akan selamatkan nyawa dia. Oh ya. Dan akhirnya, di sinilah aku berhadapan dengan tanjakan pelik ini untuk selamatkan Shadow. Mari sini ke hujung tanjakan ini. Tengok kalau kau boleh selamatkan kawan kau. Aku dah bagi tahu awal-awal. Ini memang hampir mustahil. Itu kita tengok nanti. Aku kena sampai ke titik tu. Tidak, kau akan tengok apa yang Spider-Man Sonic boleh buat. Oh ya. Oh ya. Aku akan berayun kat sini dan jatuh untuk terus maju sejauh mana yang boleh. Ya, aku akan lepasi istana pelik dan bodoh tu macam tak ada apa-apa. Oh ya, aku dah sampai. Ini senang je untuk aku. Ya, tengok siapa boleh hentikan aku masa macam ni. Apa-apalah. Rangga, wah, mari sini.
Aku tak peduli kalau korang berkhidmat untuk Symbion. Aku tak peduli apa yang mereka dah buat sampai korang berpihak pada mereka. Tapi korang akan rasa sendiri. Drone-drone kecil aku. Drone, mara ke hadapan. Hapuskan mereka. Keluar dari sini. Oh, ya. Maju drone-drone. Musnahkan rangka-rangka tu. Ya, aku akan naik ke puncak istana dengan menggunakan kuasa aku. Oh ya. Baiklah, sudah tiba masanya untuk mengakhiri semua ini. Ya, aku dah berjaya lepasi istana. Memang mudah. Dan bukan saja istana, aku akan lepasi semuanya dengan mudah macam ni. Oh ya. Ayah, sekarang aku akan elak bom-bom ni macam tak ada apa-apa. Dari satu sisi ke sisi lain, Spider-Man Sonic, dia boleh buat. Oh ya, parkour. Itu tak menarik bagi aku. Sebab aku boleh melompat. Dan guna jaring labah-labah aku terus. Ya, dan sekarang aku teruskan. Aku akan lepasi ujian ni. Jom. Ya. Sekarang aku akan lepasi yang seterusnya juga. Ya. Ya, dan akhirnya... Oh tidak. Aku terjatuh. Tapi, aku boleh berpaut semula. Bukan saja-saja aku dipanggil Spider-Man Sonic. Oh ya. Simbiot hitam, ada kata-kata terakhir? Soalannya, adakah kau yang ada kata-kata terakhir? Kerana simbiot hitam tak boleh dihentikan, tak boleh dikalahkan, tak terkalahkan dan... Bodoh, itulah kau, loser. Nah, duduk diam-diam dengan jaring laba-laba aku dan jangan kacau. Simbiot kau pun sama. Dan Shadow, aku akan keluarkan kau dari situ sekarang. Terima kasih banyak kawan. Kau cuma perlu selamatkan Leon Picaron saja lagi. Kalau kau kalahkan simbiot itu juga, bentuk kau akan jadi tak dapat dihalam. Dan sudah tentu, Itulah yang akan aku lakukan. Pertama, biar aku serap simbiot ini. oh ya, ini memang bentuk Spider-Man Sonic yang hampir tak terkalah. Bersedialah simbiot terakhir. Aku akan tunjukkan siapa yang berkuasa. Ayuh. Di sini aku, sedia untuk mengalahkan simbiot terakhir dan dapatkan peningkatan terakhir aku. Oh ya, bersedialah. Aku akan hancurkan kau. Itu yang kau inginkan. Kawan kecil kesayanganmu berada di tempat yang sangat istimewa. Hampir dimakan oleh simbion itu. Dan aku tidak terkalahkan kerana rings ini. Yang aku pakai, ia bergabung dengan rings yang tersembunyi. Dan selagi kau tak pecahkan, kau tak akan dapat kalahkan aku. Maksudnya memang begitu. Inilah penakhiran kau. Ada kata-kata berakhir? Oh ya, sudah tentu ya. Terima kasih sebab beritahu aku kelemahan kau. Ring pertama. Ya. Hancur sepenuhnya. Dan tunggu sekejap sebab aku akan cari lebih banyak rings. Oh ya. Aku boleh nampak yang seterusnya di sana. Ocha, ya, pecah. Ini memang mudah. Ring yang satu lagi tak boleh pergi jauh. Aku rasa jumlahnya 5 semuanya. Jadi, mari kita tengok. Aku akan panjat dinding ni. Wah, aku jumpa. Tapi, Kau ingat kau boleh jatuhkan aku dengan itu? Tapi aku nak beritahu kau, tak boleh. Aku akan musnahkan ring ni. Oh ya? Hancur sepenuhnya. Wah, kau pukul kuat. Dan aku belum boleh lawan kau lagi. Ambil ni supaya kau tak boleh dekat. Aku perlukan bantuan. Jadi, mari. Maju ke depan, drone. Lindungi aku daripada raksasa tu. Baiklah. Aku dah dapat sedikit masa. Aku kena cari. Wah, ini satu lagi. Jadi, keluar. Ring yang tersayang. Hancur sepenuhnya. Dan ini dia si bodoh ni. Ambil kau. Syah. Ya. Kau memang kuat. Kau sedang menekan aku ke dalam batu. Tapi, itu takkan halang aku untuk belasah kau. Baiklah. Tinggal satu ring saja. Dan, wow. Itu dia. Aku kena hancurkan ia sebelum terlambat. Lepaskan aku, raksasa sialan. Ya. Aduh, apa ni? Aku baru nak hancurkan cincin tu. Tapi dia dah campak semuanya. Oh, tidak. Semuanya dah jadi huru-hara. Dan aku tak sempat nak hancurkan cincin sialan tu. Jadi aku akan lumpuhkan dia dengan kuasa aku. Ya. Ambil itu sialan. Macam itulah caranya.
Dan sekarang aku kena sampai ke atas sebelum simbion itu makan kawan aku. Jom. Aku di sini, simbion. Syah, ambil itu. Jangan risau. Aku akan selamatkan kau. Terima kasih banyak kerana selamatkan aku. Ia memang luar biasa. Sekarang serap simbion terakhir dan pergi lawan Sonic Simbion yang bodoh itu. Selamatkan dunia. Dan itulah yang akan aku lakukan, kawan. Jangan risau. Sudah tiba masanya untuk bentuk akhir aku. Ya, inilah kuasa sebenar. Sekarang, aku adalah bentuk akhir dan muktamad Spider-Man Sonic. Dan aku akan terus ke bandar sebelum ia dimusnahkan oleh simbiot. Dengan bentuk baru ini dan dengan kuasa baru ini, aku pasti dapat mengalahkannya. Dan akhirnya aku sampai di sini. Aku tiba agak lewat, tapi aku akan tetap selamatkan dunia. Jangan ragu. Mustahil kau dapat kalahkan aku. Walaupun kau sudah kalahkan semua simbiot, kau bukan tandingan aku. Kau akan tumbang sama seperti dunia. Akan jatuh ke tangan simbiot. Ayo, hujan meteor yang penuh dengan simbiot. Apa semua ini? Hujan meteor dengan simbiot sedang turun. Aku mesti kalahkan dia sebelum terlambat. Sudah terlambat. Pencerobohan telah bermula. Aku akan gunakan semua peningkatan yang aku ada sekarang. Rasakan, sekarang aku sudah dipertingkatkan. Dan aku boleh lancarkan kilat yang hebat. Mari sini, raksasa sialan. Aku akan hentikan pencerobohan simbiot. Ya. Rasakan. Ya. Apa kejadah? Kau tak pernah mengalah ke apa? Aku pun sama. Aku takkan biarkan simbion menguasai dunia kita. Acha, jauhkan diri daripada aku. Ambil itu. Cha, cuba ini. Tidak. Aku belum sempat cas tumbukan aku. Ayuh, ambil itu. Sial kau raksasa. Aku akan kalahkan kau. Di sini dan sekarang. Cha. Belum cukupkah tumbukan itu? Aku akan bagi kau banyak lagi. Ambil itu. Satu lagi. Dan satu lagi. Ya. Cuba rasa pukulan kuat macam ni. Lempar. Baiklah, simbion kecil kesayanganku. Sekarang, kau milikku sepenuhnya. Dan aku akan bawa kau tinggi di atas bandar. Dari sini, dengan menggunakan semua kuasaku, kita akan hentikan hujan meteorit dan simbion. Penaklukan ini berakhir di sini. Oh ya, nampaknya simbion-simbion itu sudah berhenti menakluk kita. Dan si bodoh itu bukan masalah lagi. Jadi sekarang, semua orang aku lindungi. Spider-Man Sonic, jangan sesiapa atau apa-apa pun berani mendekati atau menakluk planet kita. Sebab aku akan melindunginya. Wah, aku Spider-Man Sonic. Dan selagi aku ada di sini, tiada siapa yang akan menakluk dunia. Oh ya,